Sesiapa sahaja, lelaki ataupun perempuan, belajar atau tak belajar, hijau atau tak hijau, kaya atau miskin, sehat atau sakit, comel atau tak comel, selagi mana dia mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad faza fawzan azima. Maka Allah berfirman, dia akan berjaya dengan kejayaan yang agung. Situ tu. Penting apa pun kita, pelajar ke, pekerja ke, suami ke, isteri ke, mak ke, ayah ke, bila kita taat perintah Allah, ikut cara Nabi, kita akan berjaya. Kalau dengan sebab hijau gaji besar tu berjaya, berapa ramai hari ni orang hijau gaji besar, abaikan mak ayah sampai mak ayah mati duduk rumah tak ada orang cara. Tak tahu busuk rumah, tak tengok ada mayat orang tua, kering kontang dah, bulat dah. Sebab apa? Anak-anak terlalu berjaya di kota raya, hijau gaji besar-besar, tak ada cara ke mak ayah. Betul ke tak? Berapa ramai hari ni orang kaya tapi sanggup gadaikan maruah, buat live tapi kecek dengan cara yang tak comel, tunjuk habis segala apa yang ada pada badan dia, buka habis apa yang ada. Sebab dia rasa dengan dia dapat follower yang ramai, boleh buat duit, dia berjaya.